Hai, Assalamualaikum semua anak-anak murid cikgu. Okey, lama kita tak berjumpa. Semua sihat Okey, sihat, alhamdulillah. Bagus Aizat. Okey. So hari ini cikgu ingin mengajar. Sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak Aizat baca wakil kelas untuk bacaan doa. Boleh Aizat? Okey, boleh Aizat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih kepada Aizat. Okey, semua murid-murid boleh duduk Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya, ingat tak pembelajaran kita pada minggu lepas tajuk apa? Tajuk apa? Ihtilam. Betul, pandai Aizat. Okey. Okey, untuk meneruskan topik pada hari ini, cikgu akan menayangkan video lah yang mempunyai hubung kaitan dengan pembelajaran kita pada minggu lepas, iaitu video tentang ihtilam. Okey, kejap Okay, semua murid-murid boleh tengok video yang cikgu tayangkan ni. Sebab video ni ada kaitan lah dengan pembelajaran kita pada hari ini. Tidak bisa bersama lagi. Iya, aku juga. Sudah lama ya kita nggak ketemu. Iya, lama banget. Tunggu, kamu mau apa? Aku ingin menikmati kebersamaan ini. Iya deh. Subhanallah, ternyata mimpi. Tapi kok basah? Apa ini? Jangan-jangan... Tidak! Ada apa ini? Kenapa teriak-teriak di siang gini? Aku mimpi. Kamu mimpi buruk. Enggak, tapi aku mimpi indah. Lah, kalau mimpi indah kenapa teriak-teriak? Ya gitu deh. Masalahnya karena mimpinya terlalu indah, jadi basah semua ini. Idi, ngompol ya? Ayo. Oh, enggak. Gimana sih cara jelasinnya? Ya udah, kamu ceritakan aja mimpinya biar jelas. Ya, jadi aku tadi mimpi berduaan sama cewek. Lalu kita bermesraan. Pas bangun, aku baru sadar kalau celana aku lengket dan basah kayak gini. Oh, ihtilam. Apaan tuh? Itu istilah untuk mimpi basah. Oh, baru tahu aku. Ya itu maksudnya. Tapi beneran nggak tuh? Bukan ngompol. Udah dipastikan belum? Udah kok. Kalau nggak percaya, nih cek aja sendiri. Masa? Jadi bagaimana ini? Gimana apanya? Kan aku lagi puasa. Batal apa tidak? Tidak apa-apa. Lanjutkan saja puasanya. Serius. Tapi kan katanya kalau keluar itu bisa membatalkan puasa. Benar. Tapi jika keluar. Okey, murid-murid cikgu semua. Okey, semua murid faham tak tentang video tadi yang cikgu tayangkan tadi? Faham tak? Okey, faham. Okey, video yang cikgu tayangkan itu mempunyai hubungan kaitan dengan pembelajaran kita hari ini, iaitu tentang apa murid-murid? Okey, Aizat nak jawab. Okey Aizat, silakan Aizat. Okey, pandai. Okey, untuk pembelajaran hari ini, cikgu akan mengajarkan ihtilam, iaitu cara kita menguruskan diri selepas mengalami ihtilam. Okey, untuk pembelajaran pertama, okey, murid-murid nampak tak slide ni dekat depan? Okey, baguslah Daniel. Okey, sebelum tu cikgu akan memberitahu apa itu ihtilam. Okey, seperti yang dalam video yang cikgu tayangkan tadi, ihtilam merupakan perkara normal yang berlaku kepada remaja lelaki, iaitu mereka bermimpi sesuatu yang boleh merasakan nafsu syahwat. Okey, dapat dikomunikasikan ihtilam ni macam untuk remaja lelaki, bila kita tidur ni kita macam bermimpi bermesraan dengan perempuan. Okey, bila kita bermimpi keluarlah sesuatu cair, itu dipanggil sebagai air mani. Air mani ni keluar, kenapa air mani keluar? Cikgu nak tanya. Okey, Daniel nak jawab. Okey Daniel. Okey, air mani ni keluar menandakan seseorang remaja itu mengalami proses akhir balik, iaitu di mana proses akhir balik ini kita kenali sebagai proses ke arah remaja, itu segala dosa dan pahala kita yang tanggung sendiri, bukan ibu ayah kita. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak tanya, bila dan mengapa berlaku ihtilam? Okey, ihtilam berlaku
semasa bermimpi sesuatu yang merasakan nafsu syahwat dan zakat akan menegang dan mengeluarkan air mani tanpa disedari. Okey, ihtilam juga dikaitkan dengan remaja lelaki yang sedang melalui peringkat di akhir balik. Okey, murid-murid, seperti yang cikgu terangkan tadi, ihtilam ni berlaku semasa kita bermimpi lah. Iaitu biasanya umur yang mengalami ihtilam antara umur 15 hingga ke 16. Itu peringkat paling awal lah untuk seseorang remaja mengalami ihtilam. Okey, faham ya semua murid-murid? Okey, faham, bagus. Okey. Apa yang perlu kita lakukan semasa kita mengalami ihtilam? Cikgu nak tanya kepada Atirah. Atirah jawab. Sila Atirah. Okey. Pandailah Atirah ni. Okey. Untuk perkara pertama yang kita perlu lakukan semasa mengalami ihtilam, pertama sekali kita janganlah panik. Okey, sebab perkara itu kita anggap sebagai perkara biasalah, terutamanya untuk remaja lelaki. Okey, oh ya, ihtilam ni untuk remaja lelaki je saja, Izzat. Okey, yang pertama sekali adalah kita bangun dari tidur selepas mengalami ihtilam. Okey, selepas bangun maksudnya yang cikgu nak terangkan, pertama sekali kita rasa mimpi itu mempunyai kelainan daripada biasa. Contoh, bila bangun terasa semacam pertama sekali seluar kita ni biar basah. Okey, apa yang murid-murid perlu buat adalah pertama sekali adalah bangun dari tidur selepas mengalami ihtilam. Jadi murid-murid jangan paniklah sekiranya tengok seluar itu basah, apa tu, itu perkara biasa. Okey, cara yang kedua apa murid-murid? Okey, tengok dekat tayangan cikgu tunjuk, iaitu memeriksa dan menukar cadar yang terkena air mani. Contoh, sekiranya air mani itu terlalu banyak ataupun basah, murid-murid selepas bangun dari tidur itu periksa dan tukar cadar yang terkena air mani, sama ada tilam, selimut ataupun seluar. Okey, bila dah tukar, murid-murid kena buat apa? Aizat kena buat apa, Aizat? Okey, pandai Aizat. Bila kita dah tukar cadar, maksudnya kita masukkan cadar yang baru. Untuk mengapa? Kita nak elakkan daripada kesan berbau dan kotoran. Okey, cara yang ketiga selepas kita menukar cadar dan menukar seluar. Okey, cara yang ketiga adalah kita terus membuat persiapan diri untuk mandi wajib. Okey, untuk mandi wajib ni kita terbagi kepada dua lah. Okey, iaitu untuk lelaki Muslim dan lelaki non-Muslim. Non-Muslim itu adalah bukan Islam lah. Okey, mengapa kita perlu membuat persiapan diri untuk mandi wajib? Terutamanya yang untuk Muslim. Okey, siapa nak jawab? Okey, Daniel. Kenapa Daniel? Daniel rasa apa Cuba Daniel fikir. Kenapa kita kena mandi wajib ataupun mengangkat hadas besar? Okey, cikgu bagi seminit untuk Daniel fikir. Okey, pandai Daniel. Okey, macam jawapan Daniel bagi tahu tadi, mengapa kita perlu mengangkat hadas besar ataupun mandi wajib adalah untuk kita menyucikan tubuh badan kita daripada hadas besar. Okey, cikgu nak tanya pula, mengapa kita kena menyucikan hadas besar? Cikgu nak tanya siapa Okey, cikgu nak tanya Fatah lah. Boleh Fatah? Okey Fatah, mengapa kita kena menyucikan diri pada hadas besar? Okey, cikgu bagi masa untuk Fatah 1 minit. Oh, okey, pandailah Fatah ni. Ni baru anak murid cikgu. Okey, mengapa kita menyucikan diri pada hadas besar adalah untuk kita melakukan ibadah kepada Allah seperti solat, puasa, apa lagi? Solat, puasa, membaca Al-Quran dan sebagainya. Kerana sekiranya kita dalam keadaan berhadas besar, segala kita tidak dapat melakukan ibadah. Itu terutamanya lah bagi orang yang Muslim. Apa itu Muslim? Islam. Okey, pandailah anak-anak murid cikgu. Jadi, cara untuk mandi wajib ini ada caranya pula. Bukan sembarangan mandi je macam tu. Okey, cara yang pertama adalah kita hendaklah membaca niat mandi wajib
mani wajib ni, sekiranya murid tak tahu dalam bahasa Arab, murid boleh membaca dalam bahasa Melayu. Okey, cikgu nak sama-sama ikut cikgu boleh? Okey, boleh sama-sama ikut cikgu. Niat cara mandi wajib iaitu sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, sekali lagi ramai-ramai boleh? Okey, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, pandai murid. Selepas kita mandi wajib, kita ratakan air ke seluruh badan. Okey. Okey, ini contoh cara keempat cikgu bagi tahu tadi itu. Niat mandi wajib dan ratakan air ke seluruh badan termasuk rongga-rongga. Tadi kita dah niat murid-murid, betul tak? Kita dah niat mandi wajib. Bila kita dah niat mandi wajib, kita kena ratakan air ke seluruh badan dan termasuk rongga-rongga. Rongga-rongga tu apa tu? Cikgu nak tanya Atirah lah. Apa Atirah? Okey, rongga-rongga ini adalah lubang-lubang yang berada di tubuh badan kita. Contohnya lubang telinga, lubang hidung, lubang dubuh dan sebagainya. Okey, lubang-lubang tu kita harus ratakan air. Kenapa kena ratakan air? Cikgu nak tanya Daniel lah. Daniel senyap je dari tadi Daniel. Kenapa ni Daniel? Tak semangat belajar. Okey. Apa Daniel? Oh, pandai. Sebab kita kena ratakan air. Kerana niat sah mandi wajib adalah tubuh badan kita haruslah terkena semua air-air. Okey. Cara mandi wajib yang betul adalah kita haruslah bermula daripada kepala sampailah dari kaki. Maksudnya kita ratakan air dari kepala, telinga, muka, tangan, badan dan gosok-gosok bahagian kemaluan kita, celah-celah paha dan sampailah ke kaki. Okey, semua dapat Okey, boleh ke cikgu terus ke langkah kelima? Cikgu tak dengar, boleh tak? Tak semangat je kelas cikgu hari ini. Okey, boleh. So, cikgu terus ke slide kelima. Okey, cara kelima kita dah tukar cadar, kita dah membuat persiapan mandi wajib, kita dah mandi wajib. Jadi cara kelima kita kena buat apa murid-murid? Contoh cara kelima menguruskan diri selepas mengalami ihtilam adalah mengambil pakaian dan cadar yang terkena air mani, lalu kita basuh dengan sabun sehingga bersih. Okey, cikgu nak tanyalah kepada cikgu nak tanya siapa Okey, cikgu nak tanya Fatah. Boleh Fatah? Okey, cikgu nak tanya Fatah Okey, mengapa kita kena ambil pakaian dan cadar kita basuh? Maksudnya kita kena basuh dengan sabun dan air bersih. Kenapa? Kenapa Fatah? Okey, kerana kita kena basuhlah pakaian kita dan cadar yang terkena air mani itu untuk kita memudahkan kita untuk melakukan ibadah lah, seperti cikgu terangkan tadi, ibadah puasa, solat, membaca Al-Quran. So, sebab syarat untuk sah solat adalah kita ni bersih daripada sebarang hadas dan kotoran. Tapi cikgu nak bagi sedikit pengetahuan lah kepada murid-murid semua. Air mani ni bukan tergolong dalam golongan najis. So, sekiranya ada kesan air mani dekat seluar ke semua tu, so dia dikira sah solat. Sebab air mani bukan tergolong dalam golongan najis. Okey, semua dapat murid-murid? Okey, baguslah murid-murid cikgu hari ini. Semua semangat ya. Okey, seterusnya cara terakhir menguruskan diri selepas mengalami ihtilam. Apa yang murid-murid? Cuba tengok ni. Okey, cara menguruskan diri selepas mengalami ihtilam yang keenam adalah memakai pakaian bersih dan menyimpan privasi diri kecuali jika perlu diberi tahu. Okey murid-murid. Okey, cikgu nak highlightkan. Maksudnya cikgu nak tekankan menyimpan privasi diri kecuali diberitahu. Mengapa kita kena simpan kita bermimpi basah ataupun kita ihtilam Kenapa Cuba murid fikir. Okey Okey, cikgu nak siapa Aizat dah jawab, Fatah dah jawab. Cikgu nak Daniel lah. Boleh Daniel? Okey, cikgu nak Daniel jawab. Mengapa kita kena jaga privasi diri kita kecuali diberitahu pula? Pandai. Okey.
Okey, macam Daniel bagi tahu tadi, mengapa kita kena jaga diri kita daripada memberitahu privasi adalah untuk menjaga maruah dan kehormatan diri kita. Jadi kita tidak bolehlah sebabkan sesuka hati kita bermimpi basah ataupun ihtilam. Sebab itu maruah kita dan menjaga kehormatan dirilah. Okey, kecuali cikgu nak cakap kecuali jika perlu diberitahu. Okey, cikgu nak tanya Fatah, mengapa boleh diberitahu kita beriktilam? Kepada siapakah yang layak tahu dan boleh tahu? Cuba Fatah bangun. Okey, tak apa Fatah. Fatah tak tahu Okey ni, boleh cikgu terangkan. Okey. Hanya sekiranya kita ingin memberitahu kita beriktilam hanya kepada contohnya kepada ibu abang, ibu ayah, abang. So kenapa kita kena memberitahu? Mungkinlah sebab kita pertama sekali beriktilam, kita bermimpi basah, jadi kita tidak tahulah. So kita boleh tanya pendapat ayah, ibu, abang. Contohnya abang semalam kan adik mimpilah, adik mimpi bermesraan, tapi adik bangun tidur seluar adik basah. Okey, itulah yang privasi diri yang perlu diberitahu, contohnya kepada ibu, ayah dan abang-abang macam cikgu bagi tahu tadi. Semua faham Okey, kalau semua tak faham, okey cikgu boleh terangkan sekali lagi. Semua faham? Okey, bagus. Semua faham Okey, sebelum cikgu nak masuk kepada aktiviti pembelajaran seterusnya, cikgu nak tanya soalan, boleh? Okey, cikgu nak tanya. Okey, apakah itu ihtilam? Cikgu nak sama-sama jawab, boleh? Boleh. Pandai semua. Okey, ihtilam itu adalah kita bermimpi basah tanpa sengaja sehingga mengeluarkan cecair. Itu cecair air mani. Okey, cikgu nak tanya apa lagi apa lagi cikgu nak tanya? Okey, cikgu nak tanya, ihtilam ni berlaku pada siapa? Dan mengapa berlaku ihtilam? Okey, cikgu nak tanya Daniel lah. Okey, mengapa Daniel? Okey, bangun. Okey, pandai Daniel. Ihtilam ini hanya berlaku kepada remaja lelaki. Dan mengapa ihtilam berlaku adalah menanda kita telah mengalami proses akhir balik di mana kita sudah menanggung dosa dan pahala sendiri. Pandailah anak murid cikgu semua ni. Okey, soalan terakhir cikgu nak tanya adalah okey, berapa carakah menguruskan diri selepas ihtilam? Cikgu nak tanya Fatah, boleh? Asyik Fatah aja cikgu tanya ni. Okey, nanti cikgu tanya Aizat balik, boleh? Okey Fatah. Okey, pandai, ada 6. Boleh bagi tahu cikgu salah satunya? Memeriksa cadar dan menukar cadar yang baru. Okey, pandailah. Okey, cikgu akan pergi ke pengajaran yang seterusnya, iaitu bahan bantu mengajar mauju. Okey, cikgu nak tanya, semua sini nak bermain tak permainan? Cikgu ada bawa satu permainan. Semua nak tengok tak permainan cikgu? Kalau nak, angkat tangan. Daniel tak nak main? Nak main. Angkat tangan Daniel kalau nak main permainan cikgu. Okey. So, kita pergi ke permainan yang kedua. Nanti cikgu tunjukkan Sabar sekejap tau. Okey. Okey murid-murid, tengok cikgu bawa apa ni? Cikgu bawa papan. Boleh sebut sama cikgu, papan apa? Papan ilmu. Sudah tentu papan ilmu, sudah tentu dia mempunyai ilmu. Nama dah papan ilmu. Okey, cikgu nak main satu permainan dengan murid-murid. Boleh? Siapa nak main? Angkat tangan. Okey, semua nak main Semangat semua murid-murid cikgu hari ni. Okey, cara permainan ni adalah, cikgu akan tunjuk cara bermain dahulu. Contoh, murid perlu menyusun langkah-langkah menguruskan diri selepas mengalami ihtilam, iaitu langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima dan langkah keenam. Semua faham Okey. Aizat faham tak Aizat cara bermain? Okey, tak faham. Tak apa Aizat, cikgu akan tunjukkan contoh cara bermain yang betul. Okey. Contohnya, murid-murid boleh memilih kad bergambar di atas meja ni. Contoh, murid-murid ambil bergambar. Okey murid-murid, contoh
Ni gambar apa murid-murid? Okey, apa? Okey, ni gambar bangun dari tidur. Okey, tadi cikgu terangkan gambar bangun dari tidur ni langkah yang keberapa murid-murid? Langkah berapa Ajak? Okey, langkah yang pertama. Jadi, murid ambil ni, kad bergambar ni, murid tampal dekat langkah pertama. Okey, pandai. Okey, selepas murid dah tampal kat sini, okey, murid-murid pilih satu kad berkata ataupun kad perkataan. Okey, contoh kad perkataan ni murid-murid tampal pula dekat bawah itu, bangun dari tidur selepas mengalami ihtilam. Okey, murid-murid dah selesai kat langkah satu. Seterusnya langkah apa yang kedua murid? Okey, langkah yang kedua apa? Okey, murid-murid apa cikgu tak dengar lah. Okey, cikgu nak dengar jawab. Langkah kedua apa? Ya, pandai. Langkah kedua adalah memeriksa dan menukar cadar atau selimut yang terkena air mani. Okey, murid-murid boleh pilih gambar mana yang terkena air mani. Okey, contoh gambar yang kedua, gambar ini. Okey, contoh gambar ini merupakan langkah yang kedua. Okey, pandai dah jenis ni. Okey, langkah yang kedua ni murid tampal pula dekat sini. Langkah kedua. Okey, selepas tampal, murid-murid cari mana perkataan yang menunjukkan memeriksa atau menukar cadar yang terkena air mani. Mana-mana? Okey, mana Okey ni. Okey ni, contoh. Okey, contoh ni adalah memeriksa dan menukar cadar yang terkena air mani. Okey, murid tampal dekat kotak berwarna apa ni? Berwarna pink. Okey, tampal dekat sini. Dan seterusnya adalah langkah sampai langkah ke-6. Boleh semua murid-murid? Faham Okey, faham. Okey, semua nak main? Siapa nak main? Cikgu tak nak bising-bising nakal. Siapa nak main? Duduk senyap-senyap. Tak boleh bercakap. Duduk diam-diam. Baru cikgu bagi bermain. Okey, cikgu nak siapa Siapa yang paling senyap dalam kelas ni? Okey, cikgu nak Fatah. Dari tadi dia Fatah senyap. Okey. Okey Fatah, cikgu nak Fatah susun semua ni. Satu, langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Okey Fatah. Okey, cikgu bagi masa dekat Fatah 4 minit untuk susun. Boleh Fatah? Okey, mari depan Fatah. Okey. Okey murid-murid, tahniah untuk Fatah. Okey, ni yang Fatah buat tadi yang mengikut masa yang telah cikgu tetapkan. Okey, sebelum cikgu semak jawapan betul atau salah, cikgu nak semua murid-murid bagi tepukan semangat untuk Fatah kerana berjaya selesaikan permainan ini. Okey, semua tepuk tangan untuk Fatah. Okey, tahniah Fatah. Okey, pandailah Fatah. Okey, jom murid-murid, jom kita semak apa yang Fatah buat ni betul atau salah. Kita semak bersama-sama cikgu, boleh? Okey, langkah yang pertama, bangun dari tidur selepas mengalami ihtilam. Betul atau salah murid-murid? Okey, pandai, betul. Okey, langkah yang kedua pula. Okey, memeriksa dan menukar cadar yang terkena air mani. Betul tak murid-murid? Okey, pandai, betul. Pandailah Fatah ni. Okey, yang ketiga adalah membuat persiapan diri untuk mandi wajib. Betulkah ni gambar membuat persiapan untuk mandi wajib? Betul tak murid-murid? Okey, tak nampak? Okey, cikgu dekatkan lagi tau. Okey, boleh. Okey, betul. Okey. Langkah yang keempat, apa ni Fatah? Oh, iaitu niat mandi wajib dan ratakan air ke seluruh badan termasuk rongga-rongga. Okey, betul tak kelas? Apa yang Fatah buat ni? Okey, tak nampak? Okey, cikgu dekatkan lagi. Okey. Okey, betul. Okey. Alang-alang tu cikgu nak tanyalah. Boleh semua ingat lagi tak? Niat mandi wajib yang cikgu ajar. Boleh kita baca sama-sama? Okey, boleh cikgu nak baca sama-sama. Okey, 1, 2, 3. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Pandailah murid cikgu ni. Okey, yang kelima apa ni Fatah? Mengambil pakaian dan cadar yang terkena air mani, lalu basuh dengan sabun sehingga bersih. Betul tak murid-murid? Okey, betul. Ya, memang betul. Perkataan ni Fatah dah betul. Tapi apa yang salah? Tengok ni, gambar Fatah tertukar.
Okey, ni gambar apa murid-murid? Okey, ini adalah gambar memakai pakaian yang bersih dan simpan privasi diri kecuali jika perlu diberitahu. Jadi, betul tak Fatah buat ni? Salah. Okey, salah ya Fatah. Tak apa Fatah. Ini baru belajar. Okey, jadi kita tukarkan gambar ni. Okey, cikgu betulkan tau. Okey, kita tukarkan gambar ni. Okey, kita tukar. Okey. Okey, kita tukar gambar ni. Okey, inilah gambar yang sebenar, iaitu mengambil pakaian dan cadar yang terkena mani lalu basuh dengan sabun sehingga bersih. Okey, gambar ni kita tampal dekat sini. Okey, barulah betul. Okey, semua nampak murid-murid? Okey, baguslah anak murid cikgu ni. Semua senyap dan semangat ya hari ni. Okey, dan gambar terakhir adalah memakai pakaian bersih dan simpan privasi diri kecuali jika perlu diberitahu. Betul tak ni? Okey, betul. Jadi permainan kita ni sudah selesai. Okey, bagi tepukan untuk Fatah semua, boleh? Okey. Okey. Cikgu nak tanyalah nombor 6 ni. Cikgu nak tanya siapa cikgu nak tanya Daniel. Cikgu nak tanya ni. Di sini diberitahu itu kita boleh memberitahu kita ihtilam ataupun bermimpi basah kepada siapa? Daniel, cikgu nak tanya. Apa? Abang pandai. Okey, selain pada abang, cikgu nak tanya Fatah jawab tadi, cikgu nak tanya Aizat. Boleh Aizat? Apa Aizat? Okey, ibu ayah. Okey, pandai. Okey. So, selesailah permainan kita untuk hari ini bahagian papan ilmu. Semua dapat yang ini? Dapat. Seronok tak main permainan ni? Seronok. Okey, siapa nak cuba lagi? Daniel nak cuba? Boleh. Nanti cikgu buang balik, cikgu bagi Daniel buat balik, boleh? Okey. Disebabkan Fatah dapat menyelesaikan BBM ni, cikgu sediakan hadiah untuk Fatah, itu buku nota. Okey Fatah, sila ambil Fatah. Cikgu bagi dekat buku, nanti simpan elok tau. Okey, pandai. Okey, semua seronok hari ni? Okey, seronok Okey, kalau seronok cikgu nak semua angkat tangan. Seronok cikgu. Okey, semua beritahu. Okey, pandai anak murid cikgu ni. Okey, seterusnya cikgu ada aktiviti baru, iaitu apa rasanya? Cuba teka cikgu nak main apa lagi. Cikgu dah main papan ilmu. Sekarang cikgu nak main apa lagi? Cuba teka cikgu nak tanya. Apa? Cikgu nak main kuis. Macam mana tahu? Ya, cikgu nak main kuis. Okey, nampak ni? Semua minat ke main permainan digital? Semua minat sekarang Siapa tak minat permainan digital? Okey, sekarang ni cikgu nak bermain permainan digital, iaitu ini yang apa ni? Frog. Kata. Dalam Inggeris kita sebut frog. Dalam bahasa Melayu kita sebut kata. Okey, permainan ni cikgu nak salah seorang murid untuk datang ke hadapan dan bermain permainan ini. Dan permainan ini ada hubunganlah dengan tajuk kita, iaitu permainan kuis digital dan lembaran kerja. Okey murid-murid, cikgu kata tadi cikgu janji nak main permainan digital, itu frog jam. Okey, sebut sama-sama dengan cikgu, boleh? Frog jam. Okey, cikgu nak salah seorang murid datang ke hadapan dan duduk di kursi ini dan jawab semua soalan dekat komputer riba cikgu. Okey, permainan ni adalah cikgu akan tunjuk contoh cara bermain. Sekiranya jawapan itu betul, kata-kata dapat melompat. Sekiranya jawapan salah, kata-kata itu akan jatuh di dalam air. Okey, siapa nak try? Siapa nak cuba? Okey, cikgu nak pilih Adli lah. Dari tadi senyapkan Adli. Okey, datang depan Adli. Okey, Adli dalam depan. Okey. Sebelum tu, cikgu akan tunjuk contoh dulu cara bermain. Contohnya, okey, ini soalan.
Berikut merupakan tanda-tanda yang berlaku semasa ihtilam kecuali apa murid-murid? Apa murid-murid? Kecuali okey, badan terasa penat dan panas seperti itu. Okey murid, sekiranya lambat, katak-katak akan jatuh ke dalam air. Okey, soalan kedua murid. Siapakah yang akan mengalami ihtilam? Siapa mengalami ihtilam? Cuba jawab murid-murid. Adli, cuba jawab Adli. Remaja lelaki. Pandailah Adli ni. Okey, seterusnya adalah apakah maksud ihtilam? Mimpi biasa ketika tidur, mimpi tentang perkara yang menyeramkan, mimpi yang menyebabkan keluar air mani. Apa murid-murid? Mimpi yang menyebabkan keluar air mani? Betul tak Adli? Okey, cuba Adli tekan. Okey, pandai Adli. Alah, lambatlah Adli. Katak dah jatuh. Okey, berapakah cara menguruskan diri selepas mengalami ihtilam? 6. Okey, cuba jawab Adli. Okey, betul, pandai. Okey, soalan yang seterusnya adalah apakah langkah yang kelima cara mengurus diri selepas mengalami ihtilam? Apa murid-murid? Okey, betul, membasuh pakaian dengan sabun. Okey. Yang seterusnya, mengapakah seseorang perlu mandi wajib selepas mengalami ihtilam? Apa? Untuk menyucikan diri daripada hadas besar. Cuba lompat Adli, cuba lompat. Okey, pandai Adli, sempat lompat. Okey, soalan seterusnya adalah mengapakah berlakunya ihtilam kepada seseorang? Kenapa berlaku ihtilam cikgu Charlie? Kerana telah mencapai akhir balik. Okey, lompat Adli. Okey, katak kita berjaya lompat. Okey, seterusnya adalah apakah cara terakhir mengurus diri selepas mengalami ihtilam? Apakah cara terakhir mengurus diri selepas mengalami ihtilam? Pemakaian yang bersih. Pandai Adli. Okey Adli, kita ada 2 soalan lagi Adli. Mengapakah perlu dirahsiakan atau dijaga privasi semasa mengalami ihtilam? Mengapa Adli? Okey, untuk menjaga aurat dan kehormatan diri. Okey Adli, kita ada 1 lagi Adli. Katak kita berjaya diselamatkan ataupun tidak Adli? Okey, membuat persiapan diri untuk mandi wajib merupakan langkah yang keberapa Adli? Langkah yang ketiga. Yeay, katak kita berjaya lompat. Okey, berapa markah yang lipat daripada Adli? Okey, Adli dapat menguntit markah 80,000. Kenapa Adli tak dapat 100,000 cikgu? Kenapa? Maafkan cikgu. Kenapa Adli tak dapat markah 100? Adli dapat 80 kerana 1. Adli lambat jawab, dan yang kedua, Adli jawab salah. Okey. So, tahniah Adli, dan cikgu pun nak bagi buku dekat Adli sebab dapat menghabiskan permainan katak melompat ataupun frog jump. Okey Adli, nanti simpan balik baik-baik buku ni tahu. Okey. Okey murid-murid, seronok tak kelas hari ni? Cikgu tak dengar lah, seronok tak kelas hari ni? Okey, seronok. Okey, cikgu pun seronok juga dapat ajar murid-murid. Okey, kelas kita belum habis lagi tahu murid-murid. Kenapa? Cuba fikir, cikgu ada apa lagi nak main dengan kamu semua ni? Cikgu nak main, sabar ya. Okey, cikgu ada 1 kertas ni, iaitu lembaran kerja untuk murid-murid selesaikan. Itu lembaran kerja hanya murid-murid perlu menandakan betul atau salah pada pernyataan di bawah. Okey murid-murid, yang ni cikgu akan bagi kepada setiap seorang. Okey, murid-murid kena jawab dengan masa yang telah ditetapkan. Itu cikgu akan bagi masa 4 minit untuk selesaikan lembaran kerja yang cikgu berikan. Okey. Okey, cikgu nak kita buat sama-sama lah, boleh? Okey, kita buat sama-sama ataupun tak macam ni lah. Murid-murid jawab, lepas tu kita bincang sama-sama, boleh? Okey, cikgu bagi masa 2 minit Okey. Ni ambil Adli, Fatah. Okey. Okey, cikgu bagi masa 2 minit untuk murid jawab lembaran kerja yang telah cikgu sediakan berkaitan cara menguruskan diri selepas mengalami ihtilam. Okey. Sambil-sambil tu
Murid-murid ingatlah balik pembelajaran kita hari ini, sambil-sambil jawab soalan. Okey murid-murid, kita dah sampai masa kita 4 minit. So, jadi cikgu nak bincang balik lembaran kerja yang cikgu berikan tadi. Semua dah siap? Okey, baguslah anak-anak murid cikgu. Dah pandai, lagi buat kerja. Okey, siapalah cikgunya kan? Okey. Okey, jom kita jawab sama-sama. Boleh murid-murid? Okey. Yang pertama, semua remaja lelaki mengalami ihtilam. Betul atau salah? Okey, betul. Pandailah. Okey, yang kedua, ihtilam merupakan petanda akhir balik bagi remaja lelaki. Betul atau salah? Okey, betul juga. Okey, ihtilam berlaku secara tidak sedar ketika mandi pagi. Betul atau salah? Betul ke ihtilam ini berlaku ketika mandi pagi? Rasanya salah kan? Okey, betul. Jawapannya adalah salah. Okey, yang keempat adalah ketika ihtilam, zakar akan menegang dan mengeluarkan air mani secara tidak disedari. Betul atau salah? Tadi cikgu dah beritahu betul atau salah. Okey, betul. Pandai anak murid cikgu. Okey, yang kelima, nafsu syahwat terangsang secara sengaja ketika ihtilam. Adakah ketika ihtilam nafsu syahwat kita tegang secara sengaja? Okey, tidak. Jadi jawapan dia adalah salah. Okey, yang keenam, ihtilam disebut sebagai mimpi basah yang dialami oleh remaja perempuan. Betul ke ihtilam ini berlaku kepada remaja perempuan? Okey, salah. Jawapan yang betul adalah kepada remaja lelaki. Okey, jawapan soalan ke-8. Setiap remaja lelaki perlu menjaga kebersihan tubuh badan selepas bangun daripada tidur sahaja. Betul ke kita perlu menjaga kebersihan tubuh selepas bangun daripada tidur? Maksudnya selepas tu kita tak perlu jaga kebersihan. Jawapannya adalah salah. Kebersihan haruslah sentiasa dijaga. Okey, yang ke-9, remaja lelaki akan mengalami perubahan bentuk badan dan perubahan suara selepas beralih ke zaman remaja. Betul atau salah? Okey, betul. Okey, jadi selesailah lembaran kerja pada kita pada hari ini. Semua seronok dengan kelas cikgu hari ini? Okey, seronok semua? Okey, jadi kita dah nak sampai ke penghujung pengajaran. Okey. Cikgu nak rumus sebelum cikgu tamatkan pembelajaran kita hari ini. Cikgu nak rumuslah pengajaran hari ini, iaitu berkaitan tentang ihtilam. Okey. Untuk pengetahuan murid-murid semua, ihtilam ni berlaku kerana berlakunya proses akhir balik bagi remaja lelaki, iaitu di mana kita akan bermimpi basah atau bermimpi bermesraan sehingga menimbulkan nafsu syahwat, iaitu zakar kita akan meneganglah, menegang dan mengeluarkan air mani tanpa sengaja. Okey, ihtilam ni berlaku pada siapa? Okey, ihtilam ni berlaku kepada remaja lelaki sahaja, yang menandakan mereka akan mengalami akil balik. Okey, untuk akil balik pula, apakah akil balik ni? Apakah kaitan dengan ihtilam? Okey, akil balik ni adalah di mana seseorang remaja itu akan menanggung dosa dan pahalanya sendiri tanpa tanggungan ibu ayah lagi. Semua jelas Okey, jelas Okey. Jadi sebelum cikgu nak tutup pembelajaran kita hari ini, cikgu nak tanyalah beberapa soalan kepada murid-murid sebagai rumusan atau nak menguji kefahaman murid-murid sebelum kita masuk ke pembelajaran yang baru pada hari esok. Okey. Cikgu nak tanya Fatah lah. Okey, Fatah, boleh bang Fatah? Okey. Apakah maksud ihtilam? Apa Fatah? Oh, pandai. Ihtilam adalah apa Fatah? Okey, ihtilam adalah mimpi basah yang menaikkan nafsu syahwat sehingga mengeluarkan air mani tanpa sengaja. Okey, cikgu nak tanya Daniel pula, boleh Daniel? Okey Daniel, cikgu nak tanya berapakah cara menguruskan diri selepas mengalami ihtilam? Berapa Daniel? Okey, 6. Okey, pandai Daniel. Okey, boleh sebutkan salah satunya Daniel?
Okey, apa dia ni? Okey. Membersih pakaian atau cadar yang apa dia ni? Okey, membersih pakaian atau cadar dengan menggunakan air sabun. Okey, pandai. Okey, soalan terakhir dia nak tanya Aizat. Okey, Aizat ni biasanya murid pandai ni. Okey, Aizat dia nak tanya Aizat. Apakah cara yang kedua menguruskan diri selepas mengalami ihtilam, Aizat? Apa, Aizat? Okey, cara yang kedua adalah memeriksa dan menukar cadar yang terkena air mani. Okey, pandailah Aizat. Okey, cikgu rasa cikgu nak tambah satu soalan lagi. Boleh tak cikgu nak tanya Amira lah, walaupun perempuan, Amira kena ambil tahu juga tentang perkara ini. Mungkin nanti Amira ada anak, ada adik lelaki. So, ini untuk pengetahuan Amira. Okey, Amira cikgu nak tanya, mengapakah kita perlu merahsiakan privasi kita dekat online? Apa, Amira? Pandai untuk menjaga kehormatan dan maruah diri kita. Okey, cikgu rasa semua faham pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau semua sudah faham, cikgu bolehlah tamatkan aktiviti pembelajaran dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, sebelum tu cikgu nak ucapkan terima kasihlah kepada murid-murid kerana sentiasa semangat dan memberi tumpuan semasa pengajaran bermula. Okey, murid-murid, sebelum cikgu meninggal kelas, cikgu nak semua bagi tepukan semangat untuk diri sendiri. Okey, tepuk semangat. Okey. Okey, murid-murid, cikgu rasa dah apa-apa. Okey, kita habiskan kelas kita dengan bacaan Wal Asr. Okey, cikgu nak ketua kelas kita Aizat bangun untuk habiskan untuk membacakan surah Wal Asr. Bangun Aizat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey semua cikgu harap semua fahamlah pembelajaran kita ini. Okey semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.